Dah 20 saat aku datang lah. Kedai bukan ada orang pun. Siapa nak ambil order aku ni, weh? Weh. Weh. Order. Aku dah tunggu lama ni. Oh, ada. Kau senyum-senyum pula. Aku lapar ni. Kau betulkan balik meja ni? Aku lapar. Cepat. Apa best ni? Okey, Encik nak order apa? Kau tanya aku nak order apa? Mana aku tahu? Tunjuklah menu. Encik, depan mata Encik je. Memang depan mata. Takkan belakang mata. Apa best ni? Kita ada pasta, ada nasi, ada... Dah, kau diam. Aku tak nak. Aku nak ni. Apa? Grill chicken rice meal ni. Boleh? Dengan starter egg ni. Dah. Cepat. Aku lapar. Bimbo betul lah kau ni. Weh, lambatlah kau ni. Aku dah tunggu seminit tau. Aku dah tunggu seminit. Makanan aku tak sampai lah. Apa lambat sangat? Kedai bukan ada orang lah. Kau buat kerja, kau pandai buat kerja ke tak pandai buat? Encik ada masalah barang. Kau diamlah, masalah apa? Kau betulkan meja, aku lapar lah. Aku lapar ke tahu tak? Encik nak pergi kaunseling tak? Kau tak sebut pasal kau sini. Sekarang ni mana aku punya sate egg? Sate egg kau mana? Kau ni bimbo, sate egg kau mana? Aku ada sate egg lah tadi. Mana sate egg aku? Sekejap saya tanya orang kat dalam kitchen. Kau cepatlah. Hoi, bapak lambat gila kau buat sate egg aku ni. Ni pahal besar sangat ni. Sotong kau ni. Kau ambil kat mana sotong ni? Kau ambil kat Sungai Kelang Bapak besar. Macam manalah nak makan ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Jangan nangis. Aku pantang betul orang nangis lah. Sorry Saya tak marah. Saya macam ni. Bapak saya askar. Dia memang tegar. Duduk. Saya belanja makan. Saya belanja makan. Awak makan semua ni. Makan. Jangan nangis. Makan. Sedap. Nak order apa lagi? Saya belanja. ABC. Hey, waiter, ABC. ABC.